Okay, kita ada satu isu kata G30. G30 ni adalah fasiri Kalau start bila kita cranking dekat terminal 50. Terminal 50 ni adalah terminal yang pergi dekat starter motor yang wire kecil. So ini terminal 30. Terminal 30 ni daripada bateri. Okay, auxiliary battery. Kalau yang tahu G30 yang hybrid, ini hybrid ada guna 2. So terminal 30 ni tak ada voltage kat sini. Okay, mana ada? Okay, yang kecil ni. So bila kita dah check tak ada voltage, kita direct terus pergi dekat BDC. Di sini BDC dia, body domain control. Okay, lepas kita dah tahu dia pakai kelabu lah. Okay, 2B. So 2B dia dekat sini, yang first sekali. Pin 1. Okay, yang ground kita letak kat sini. And letak sini ya. Suruh seorang pegang sini. Tadi kita dah letak kat konektor nombor 1, konektor nombor 2, pin nombor 1 untuk starter. Dia akan pergi ke starter. So ni kita letak dekat prop positif. Kalau ada pengepit, guna pengepit. So ni tak tahu kat mana yang pengepit, kita biar kita delete je kat sini. Okay, set pada DC voltage. Lepas tu kita crank. Mana crank? Start. Okay, tengok. Start. Tak meter lama kita start. Tak ada. Dia boleh ready sebab kita ni hybrid. Tapi sepatutnya bila kita ready dalam keadaan bonnet buka, nak pintu tu bonnet buka kan. So voltage tak ada. Itu untuk check voltage lah. Sepatutnya bila kita start ataupun kita cranking, bila kita press start button, dia akan hasilkan battery voltage dekat terminal 50. Okay, so ini supply daripada positif. Okay. So yang tadi kat konektor tu kita boleh try hidup lah. Nanti dengar bunyi starter. Bismillah. Macam itulah dia. So hati nak buat bypass ni, nak buat direct macam ni boleh, tapi kena tahu lah apa yang kita buat tu. Nanti bahaya kalau kita tersilap tengok wiring diagram, silap boleh orang panggil apa, berasap lah kalau kita salah direct kan. Okay, itu saja untuk video kali ni.